Untuk masalah buah pinggang, kencing berbuih, kencing kekuningan, masalah kelakian, badan rasa sakit, sengal-sengal, letih nak buat kerja, boleh minum teh ginseng 10 bahan ni weh. Setiap satu pack ni ada 30 uncang tau. Memang banyak. Tu uncang ni kita boleh guna 3 hingga 4 kali tau. Hampa boleh tengok tu dia punya bahan-bahan tu ada 10 bahan tau dalam ni. Dia punya teh ni pun wangi sangat-sangat tau. Yang ni memang banyak sangat khasiat dia. Dia boleh cuci buah pinggang kita. Dia boleh bersihkan buah pinggang kita. Buang semua toksin dalam badan kita tu. Cara nak guna dia, hampa rendam dengan air panas sampai dia warna macam ni tau. Nak minum dia suam-suam macam tu. Minum je terus. Pagi ataupun malam, mana-mana pun boleh minum. Lepas tu laki perempuan boleh minum tau weh. Ibu menyusu, ibu mengandung tak boleh minum tau. Siapa nak dapatkan teh ginseng 10 bahan ni dekat beg kuning tau. Kalau beli banyak macam ni lagi berbaloi weh.